Hey, babe. Mana Mina ni? Dah dekat sejam dah kita tunggu kat sini. Encik Lara macam tak kenal pula dengan tuan putera kita tu. Dia kalau dah shopping mana nak ingat dunia. Tu. Putera kayangan dah sampai. Hello, hi girl. Hi. Babe. Kenapa you tak beli je? Mall ni senang. Well, sebenarnya nak beli tapi kesian dekat you all. Kan beli semua kan, you all nak shopping apa je kan? Makan kek je. Kesian hidup you all ni. Tak apa, don't worry. Hari ni I belanja, you all order je. Belanja? Ya. Wow, you belanja? Okey. Okay. Babe, macam mana trip tu? Encik Edwina, ini saya tau. I dah settlekan semua. Saya tak perlu risau. Good. Tu yang nak dengar tu. Korang ni tak habis dengan trip. Korang dah memang dah tak ada kerja Tak ada. Kerja kita orang berjalan je lah. Babe, hidup you ni sedih lah. Please lah, chill lah sikit. Kan, mudi je. I bukan mudi. I cuma dah bosan dengan perangai korang yang diva tu. Whatever lah. Ni Ed. Tak, macam mana? Bukan tadi you datang dengan dia? Ya, I datang dengan dia. I baru lepas break off. Break off? Baru 2 hari couple? Dah break off? Yelah, dia tak best. So, buat apa yang teruskan hubungan dengan dia? Senang-senang je tinggalkan orang kan. Yelah, dia tak boleh nak perform. So, I nak buat apa? Takkan tunggu lagi. Orang tua kata kalau dah tak ada jodoh, tak boleh nak paksa-paksa nak buat macam mana. Apalah Ed? Well, kalau you all nak dia, try lah. Oh, please. So please, not my taste. Tahu pun. Banyak shopping? Of course, darling. Mana pernah I beli sikit? Ibu Adrina. Diva. Abang nak apa lagi? Kan Lisa dah cakap Lisa tak sukakan abang. Abang pun tahu yang Lisa tak sukakan abang kan? Macam ni lah. Lisa betul-betul tak boleh nak terima abang. Lisa harap sangat abang tak kecil hati dengan Lisa. Tak ada sebab pun untuk abang kecil hati, Lisa. Sekejap. Siapa suruh Lisa terima abang? Ya, abang datang sini buat apa? Siapa yang datang tempat siapa sekarang ni? Siapa? Tak adalah. Lisa cuma cari ayah je pun. Ayah Lisa dah lama dah balik, Lisa. Macam ni dah, Lisa. Lisa tak payah nak pening kepala. Abang ni sebenarnya anggap Lisa macam adik je. Dah. Pergi balik lah. Dah lewat dah ni. Abang pun nak balik. Adik? Bukan dia suka aku ke? Sajalah tu nak cover line. Aku tahu kau sukakan aku. Aku tahu. Dah, Lisa. Pergi balik. Dah lewat ni. Wah, bunga pisang. Mak, ni menjadi ke buah pisang kita kat belakang tu? Alhamdulillah, Tok Keman dah ambil semua tadi. Ni tinggal standan 2 je untuk kita makan. Mak tahu kamu suka sangat apa saja ni buat pada pisang ni. Pengat pisang, cucur pisang, kuih pisang, semualah. Mak ni memang terbaik. Mak memahami Kudin, sebab itulah Kudin sayang Mak. Terima kasih, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Din, kamu tak pernah ke teringat nak balik pada keturunan kamu, keluarga kamu? Mak cakap apa ni, Mak? Yelah, Mak ni kan cuma Mak. Mak cuma Mak Kudin. Mak
Mak lah satu-satunya keluarga yang Kudin ada, Mak. Yelah, tapi Mak takut Mak ni tak adil. Mak, benda yang dah lepas tu, kita tak payah nak fikir lagi. Mak sayang Kudin, Mak jaga Kudin elok-elok. Benda tu dah bersyukur ya, Mak. Kalau Nenek tengok, Nenek tahu Mak jaga Kudin macam ni, mesti Nenek suka tau. Mak rindu dengan Nenek. Kudin pun rindu, Mak. Hal tanah pusaka tu macam mana, Kudin? Pasal tu, Mak jangan risau. InsyaAllah minggu depan semua selesai. Alhamdulillah. Pandai-pandailah kamu urusnya nanti, Ya, Mak. Hop. Asal. Nama tu pula. Buka mulut. Sedap. Mari makan. Benda senang je, bukan susah apa suruh susun baju. Tak mana-mana je letak baju tu. Ayanda berhentikan Sakinah tu. Apa lagi ni? Ni apa ni bising-bising ni? Tak adalah, Rina suruh packkan baju je. Packing baju tu. Dia kata dia tak ingat letak baju tu kat mana. Habis tu nak pergi Egypt pakai baju apa? Rina, boleh tak buat sendiri? Semua benda nak kena harap kawan gaji ke? Habis tu apa guna dia orang gaji? Rina pula nak kena buat. Habislah rosak tangan Rina ni. Dah bayar-bayar mahal, dia pula senang lenang. Tak nak lah. Rina ni, Rina kan dah besar. Apa salahnya Rina buat sendiri? Tak payah nak harap kawan gaji. Tak dengar. Benda-benda tolonglah. Jangan ceramah lagi. Panaslah. Saja nak bagi orang mendidih tau. Rina, kita ni orang perempuan. Orang perempuan kena tahu buat kerja rumah. Kalau tak tahu buat kerja rumah, tak ada guna tau jadi orang perempuan. Baby ni cik travel je. Tengok sangat enjoy kan. Sonok? Bila nak masuk office? Luar yang dia. No way. Kan Rina dah cakap Rina tak nak kerja. Yang dia dah letih lah. Yang dia nak bersara. Lah tu, bersara je lah. Apa yang susahnya? Senangnya Rina cakap. Macam mana ayah dia nak bersara? Kalau Rina tak nak masuk office tu. Cuba cakap. Lah. Macam mana lah? Idea. Macam ni. Apa kata kalau ayah anda pergi cari budak nama... Aduh, apa nama dia budak tu? Ni. Anak arwah Tengku Zarif. Dia mesti nak kerja dekat Semarak Holding tu. Pergi cari. Ayah dia boleh je cari Tengku Imran tu. Tapi kalau Tengku Imran tu dah pegang Semarak Holdings, Bibi belum tentu boleh hidup senang lagi macam ni. Awak janganlah nak fikirkan sangat. Janganlah stres. Nanti sakit lagi susah. Nak tak nak saya kena fikirkan juga, Syah. Sampai bila saya nak biarkan perkara ni macam ni? Puanku, selamat pagi. Pagi. Nanti Syah tengok-tengokkan bonda ya. Make sure dia makan ubat dia tepat pada masa. InsyaAllah. Awak tu jaga kesihatan tau. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerak lu, Puanku. Hi, morning. Morning. For me?
Sejambak bunga yang istimewa? Untuk gadis yang istimewa. Oh, so sweet. Thank you, sayang. Tapi terima kasih dah. Anyway, bila I boleh jumpa family you? Oh, hujung minggu ni free. Ya? I ingat nak bawa I balik kampung jumpa parents I. Tak sabar nak tunjuk orang kampung BF I yang handsome ni. Oh, yeah, sorry. Okay? So, I work. Kalau penyamun tu datang nanti macam mana? Kau tu mulut jangan cakap macam tu. Bukan kalau orang luar dengar nanti, apa pula nak cakap? Faham? Faham. Abang ni mulut macam perempuan je. Alah, sesuai lah dengan kau tu. Perangai macam jantan. Biar aku perangai macam jantan, tapi aku berani nak apa. Ni apa ni? Jangan gaduh. Iyalah. Asyik bergaduh je kau ni. Aku kahwin kan nanti? Nak. Nak. Hei, aku. Kahwin dulu. Kahwin kan? Nangguin kau ni. Mak. Ni kalau awak datang sini nak ambil ikan, kau suruh dia bayar. Okey, bos. Okay? Ya, bang. Hati. Jangan gaduh. Iyalah. Kahwin je nak cepat. Bonda. Makan, Bonda. Syah, tolong Bonda nak bangun. Allah. Bonda ni asyik tak sihat aja, Syah. Biasalah, Bonda. Bonda ni bukan apa, Syah. Sebelum Bonda menutupkan mata, Bonda nak pastikan wasiat arwah ayanda tu ditunaikan. Syah faham kan? Faham, Bonda. Jadi apa kata Ihsan? Ihsan cakap dia tak nak campur. Separuh daripada harta kekayaan keluarga ni milik Tengku Imran. Itu dah memang wasiat dan hak dia. Kita tak boleh tamak, Syah. Syah kena juga pujuk Ihsan. Ya, Bonda. Syah, macam mana kalau kita satukan Imran dengan Adrina? Bonda teringin sangat nak satukan semula keluarga ni. Itulah satu-satunya impian Bonda sebelum Bonda menutupkan mata. Bonda, jangan cakap macam tu. Pasal benda ni, Syah kena bincang dulu dengan Ihsan. Baiklah. La. Ujang lapuk. Aina, buat apa tu? Tengah bincang bang dengan ikan. Hah? Ya mancing lah bang. Abang ni ada je. Kan kalau kita dapat satu ikan okey. Tu makan malam ni. Satu? Cukup ke? Bang, satu ikan sebesar ni bang. Sorry. Ha. So? Cukup Bang. Weh, datang dah. Ada apa Wak? Tanya ada apa? Takkan datang melawat kolam sendiri pun salah. Ni Pudin mana ni? Tak nampak pun. Abang Pudin pergi pekan. Pergi pekan? Yang apa cerita ni? Ha?
Macam mana nak berniaga kalau asyik curi tulang aja? Sekarang ni siapa? Siapa nak jaga kolam ni? Wak, kita orang lah yang jaga kolam ni. Abang Kudin dia pergi pekan sebab dia ada urusan kerja lah. Oh. Nak. Siapkan Wak. Ikan 2 kilo. 2 kilo. Bang. Abang Kudin cakap kalau nak ambil ikan boleh, tapi kena bayar dulu. Boy. Ni apa cerita pula ni? Ambil ikan kat kolam sendiri kena bayar. Apa cerita ni? Ha? Kita orang tak tahu awak. Ini apa yang Abang Kudin bagi tahu. Kita orang ikut je. Dah, tak payah nak ikut sangat pesanan dia tu. Pesan tak boleh pakai punya. Ikut je cakap aku. Ambil je ikan 2 kilo tu. Jangan banyak cerita. Kalau banyak cerita, nanti korang berdua aku buang kerja. Ambil lah. Tunggulah nanti Abang Kudin balik, aku report kat dia. Apa kau cakap, Montak? 3 kilo. I dah terbayang nak jalan-jalan kat sana, shopping kat Egypt. Tak sabarnya nak pergi. Lah, ni kita aja tak pergi London, pergi Paris. Tak pergi Paris, pergi New York. Kadang-kadang tukar angin best juga kan? Ya. Kawan you tak nak pergi ke? Lara? Ya. Lara tak, sebab dia tak dapat cuti panjang. Itulah, siapa suruh kerja. Kerja dia macam I, boleh cuti panjang. Lah, bosanlah. You ni tolonglah. Kat mana ada je muka you. Hai, dia. Tu ni. Apa? I nak lunch dengan you lah. Nak lunch kat I? Tepilah sikit. Dah tepi dah. Tak apalah, duduk atas you lah. Cakaplah nak apa? I dah cakap kan I nak makan dengan you. No. I tak nak makan dengan you, tak ada selera. Macam mana boleh putus selera? Kita kan soulmate. Bot, tolonglah Bot. Bangun daripada tidur you, wake up. Ini kau berangan lah. I bangan untuk masa depan kita. Cuba bayangkan kalau kita sama-sama mewarisi semarak holding. Ya. I juga, bila I berangankan you, I rasa masa depan I gelap, suram. Nak lalu. Wait. Ni. Kalau nak teka dia. Tak nak. But, sorry lah. Salah baca. Takkanlah nak lunch sekali pun tak boleh. Jalan. Allah, terkejut Bonda. Nakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bonda kalau sibuk main bunga, dah tak dengar dah anak dia balik. Yalah. Ni mimpi apa ni? Balik awal. Kalau tak bukan main susah Bonda nak tengok muka ni. Bonda ni patut cakap Alhamdulillah tau. Cakap Alhamdulillah anak Bonda dah balik. Dah boleh teman Bonda tengok bunga. Yalah, Alhamdulillah. Ni, Bonda nak tanya ni. Apa? Rina tak nak ke kerja dekat Semarak Holding? Ya. Ada orang panggil Rina? Sekejap. Rina. Bonda tak habis cakap lagi. Tak dengar. Ni cakap ni. Nakal betul lah kan? Apa? Ni, Bonda nak tanya ni. Rina kenal tak siapa Tengku Imran tu? Tahu. Dia sepupu jauh, pewaris kedua selepas Rina. Kenapa? Rina tahu tak? Kalau Tengku Imran tu kerja balik dekat Semarak Holding, separuh daripada harta kita dapat dekat dia. Separuh? Uish, separuh banyak tu. Yelah, banyak. Mana Rina nak shopping lagi, nak itu, nak ini. Alah, macam mana ni Bonda? Tapi tak apalah. Dia ambil share sikit je. Lebon ni kena ikut lah. Rina.
Rina lah sini. Rina. Tak nak. Bonda. Den? Mak. Apa saja ni kamu buat ni? Tak tidur diam ke? Mak ni, popek ni. Makan-makan tak ada ke? Ada tu. Mak tengah kukus lepat pisang. Sekejap lagi dah set kita makan sama Sedapnya, Mak. Sedap. Kuat betul kamu ni makan. Badan tak naik-naik. Penyakit pun tak ada. Mak, Kudin ni kerja keras, Mak. Mana boleh ada penyakit. Terima kasih, Mak. Mak, apa pendapat Mak pasal Wak Sukiman tu? Peninglah kepala Kudin, Mak. Banyak ke share dia? Alah, tak adalah banyak mana pun. Cuma tanah dia tu termasuk sikit je. Tak sampai setengah kolam pun. Tapi dia punya lagak tu, Mak. Kamu bayar je lah harga tanah dia tu. Dia tak nak. Kau kahwin je lah dengan Lisa. Tak payahlah, Mak. Nah, Mak. Terima kasih, Busy ke? Daya bagi I banyak sangat kerja. Sorry lah sayang. Lagipun memang tengah banyak kerja ni. Tahu. Jom kita pergi lunch. Lagipun I ada appointment tau lepas lunch. Kita main sekali boleh? Habis kerja I macam mana? Tak payah lepas je kat sana ni. Oh, that's why I love you so much, darling. Nah, habiskan. Jom. Anyway, you dah bagi tahu parents you? Parents I? Oh, ya. Nanti I call. Nasib baik you ingatkan. Ish, tak apa ke? Rumah kita ni rumah kampung je. Panas pula tu. Tak apa. Kalau macam tu datang je lah. Nanti mak bagi tahu dengan ayah. Okey. Salam. Anak abang telefon. Bagi tahu yang kawan yang datang rumah kita. Kawan? Kawan ke boyfriend? Entahlah kawan ke boyfriend. Apa dia bagi tahu bos tempat kerja dia. Bukan main lagi anak awak tu. Bos? Baguslah kalau macam tu. Bunda? Sen, masuklah. Bunda macam mana hari ni? Sihat? Adalah segar sikit. Tadi dah makan ubat. Alhamdulillah. Ehsan, macam mana dengan permintaan bonda tu? Kamu dah pertimbangkan ke? Bunda bagilah Aisyah masa sikit. Bunda bukannya tak tahu cucu bunda tu. Pergi je. Kamu bawalah dia jumpa dengan Imran. Mungkin terbuka pintu hati dia nak terima. Yalah. Nanti saya uruskan. Jangan bertangguh lagi ya.
Lepas Rina balik aja daripada Egypt, terus bawa berbincang tau. Ya. Dia rehat Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Salam. Kenapa ni? Monyok je. Syah tahu pasal hasrat bonda nak satukan Rina dengan Imran. Tahu? Syah setuju. Setuju tu memanglah setuju. Tapi saya risau. Takut Imran tak boleh nak terima anak kita. Itulah yang saya pun tengah fikirkan juga ni. Rina tu dah macam tuan puteri. Imran tu pula membesar dekat kampung. Tapi kan hasrat bonda kita kena dulukan. Yalah. Nanti esok saya call Guna. Tak jemu ke kamu makan pulut ni hari-hari? Mak yang masak siang malam ni pun naik tersumbat ke hidung tau. Tak ada. Kudin tak jemur. Mak, makan pulut ni bagus tu, Mak. Tengok. Kulit Kudin halus, mulus. Rasa kecantikan orang Jepun. Jangan main-main. Alhamdulillah, ya Allah. Perut dah kenyang ni rasa macam berat pula nak pergi masjid. Masjid yang buat berat tau. Tak. Ni, Kudin. On the way kamu nak pergi masjid tu, kalau jumpa bunian tu yang cantik-cantik, bawa baliklah. Mak, apa Mak ni? Kenapa takut? Tak. Ni Kudin lah, Mak. Come on lah. Ni Kudin, okey? Kudin tak takut. Segan je. Okeylah, Mak. Ada apa-apa, Mak email Kudin pergi dulu. Email lah. Tutup pintu tu. Hello? Manalah Abang Kudin ni? Aduh. Assalamualaikum. Salam. Aduh. Ni apa hal muka toya je semua ni? Apa lagi bang? Kau jangan cakap dia buat hal lagi. Memelah bang. Aduh. Tak banyak kot kali ni dia ambil. Tak banyak? Tak banyak abang cakap? Bang, abang tengok kolam tang hujung sekali tu. Yang hujung kali tu. Dah nak habis satu kolam di sesah. Satu kolam? Dia nak buat apa banyak-banyak tu? Nak buat kenduri teh. Iyalah, kalau nak buat kenduri pun janganlah pakai harta aku. Dah melampau orang tua ni. Sabar bang. Tapi aku pun dah tak boleh sabar ni. Dah locut muka orang tua tu. Locut Sabar. Sabar. Pergi. Bang, kena pergi kita bang. Ayo bang. Abang tak tahan aku ke? Ayolah, kata nak pergi kan? Jom bang. Jom. Tak berani juga. Aku je lah pergi. Mana pergi budak ni? Tak balik-balik lagi ni dah malam. Manalah saya tahu benda. Assalamualaikum. Panjang pun umur. Waalaikumsalam. Hai, semua orang ada dekat sini. Tak tidur lagi. Bersidang ke? Ni lambat ni balik ni pergi mana? Rina keluar jumpa kawan Bonda. Bonda tahu tak? Dia orang semua excited nak hadiah daripada Egypt. Jadi, ayah anda kenalah bagi duit lebih. Dah lewat-lewat malam macam ni bawa balik. Anak dara apa ni Okey, sorry Nenda. Lepas ni Nenda tak nak tengok lagi kamu balik lambat. Kamu tu dah nak kahwin.
cuba ubah sikap tu. Bila pula Rina nak kahwin? Pandai je. Itu Nenda tahu. Tapi dah layak dah untuk kahwin. Sikap tu tak berubah-ubah juga. Benda tengoklah ni Nenda. Betul lah apa yang Nenda tu cakap. Tak payah nak ayanda bonda. Mulai esok, setiap kali nak keluar, mesti minta izin. Faham? You faham. Aduh, tiba-tiba aku rasa sakitnya tu di sini. Sakit badan, sakit telinga. Tidur dululah. Mulai. Macam-macam lah sakit badan apa. Tadi ya je, berkinja-kinja. Yang tua ni, bibi. Sikit minta izin. Lu tak payah minta izin. Sekarang ni je banyak sunyi. Betul ya? Ya Allah, tuanku bonda. Sini, dengar sini. Besok bonda dengan ayahanda nak balik kampung. Nak jumpa Imran. Rina ikut sekali tau. Apa nak ikut sekali? Tak nak ah. Kampung tu panas. Banyak cakap pula. Ninda suruh ikut tau. Tak ada, malam ni tidur awal, besok kita bertolak pagi-pagi. Rina? Budak ni kan memang saja je. Rina? Aduh, sukalah paksa-paksa. Suka hatilah. Apa dia? Jangan pergi. Okey. Aduh. Kenapalah nasib aku ni macam ni? Segala malapetaka telah jatuh kepadaku. Mak, Udin pergi dulu ya. Kejap ni. Ambil ni, bekal ni. Kamu hari ni balik apa? Agaknya lama tak? Mak, Udin belum pergi dah tanya balik ke? Tak payah pergi lagi. Mak tanya je. Ni. Taklah. Kalau boleh balik awal sikit ni Kenapa, Mak? Ada orang nak datang. Siapa? Adalah. Balik je lah dulu. Yalah, Mak. Dia pergi dulu Assalamualaikum. Salam. I love you, Mak. Orang motor baik-baik tau. Yalah. Masak sedap ke, Mak? Makan je kerja. Masak sedap. Mak. Kudin. Cik Norma, wak Sukiman ada tak? Tak ada. Pagi-pagi lagi dah keluar dah. Dah keluar? Tapi tu motor kereta ada tu? Dia dah keluar? Dah keluar dah. Tak apalah. Kalau dia ada nanti, cakap kat dia saya nak jumpa dia kat kolam Yelah. InsyaAllah. Betul dia dah keluar? Dia dah keluar dah pagi-pagi lagi. Itulah. Dah lah bang, tak payah sembunyi lagi bang. Budak Kudin tu dah balik dah. Lepas ni tolonglah, saya tak nak buat dosa lagi bang. Pelik. Pagi-pagi dah datang rumah orang. Apa dia nak pun tak tahulah Ian. Kalau abang tak tahu dia datang nak buat apa, yang abang sembunyi bagai, kenapa? Mana ada abang sembunyi? Abang cuma tak nak jumpa orang. Hari ni memang rasa tak nak sangat jumpa orang. Tak tahu kenapa. Abang, saya ni tak suka menipu tau bang.
Dan saya juga tak suka ditipu. Abang tahu kenapa Kudin datang sini cari abang kan? Abang tahu kenapa kan? Kenapa Susah nak cakap abang ni. Saja buat tak faham. Kalau susah cakap, buatlah benda yang senang. Boleh buat kopi saya. Geram betul aku. Dan tu je dia cakap tak ada kat rumah. Dia takut abang marah lah tu. Tak, aku bayangkan motor ada, kereta ada kat depan rumah tu, tapi dia tak ada. Agak-agak lah nak menipu pun. Yang aku geram tu kan, tahu pula awak tu datang bila aku tak ada Itulah pasal aku pun heran bang. Entah-entah wak tu pakai ilmu penilik kot. Kau ni ke situ pula. Manalah tahu. Aku nak pergi ladang sekejap. Ada orang nak ambil buah. Abang datang balik tak? Tak kot. Ada tetamu kat rumah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ikutlah, masuk. Allah Akbar. Mana nak salam ni? Apa khabar, Rina? Alhamdulillah. Yalah, ikut naik. Ikut. Naik. Jom. Jom. Rina ni. Mari duduk sini lah. Panas. Orang ni. Minta maaf lah, Rina. Rumah Mak Kunah ni panas. Yang ada kipas je. Korang tak ada maklumlah rumah kampung. Tak ada apalah Mak Kunah ni. Dulu Rina masa duduk kat Madagaskar. Dah biasa dah keadaan macam ni. Peluh-peluh, cuaca panas. It's okay. Seksi rasanya. Tapi kalau Rina nak sejuk, dekat bawah sana ada pangking. Kat situ angin kuat, sangat segar. Pergilah. Mak Kunah ni apalah. Tak apalah. Memandangkan Mak Kunah dah paksa-paksa macam ni. Terpaksalah Rina duduk kat luar. Ya, Ayahanda. Bonda. Tumpang lalu. Elok-elok sikit. Jauh sampai Madagaskar ya. Tu, ikut minum. Terima kasih, Kak. Sebenarnya kita orang datang ni, Kak, ada hajat. Ya ke? Tak apalah. Kita minum dulu, Alhamdulillah, Mak Kunah paksa duduk luar. Apa ni? Tenggelam ni. Kat luar ni bawah ada angin. Wow, pokok ni tingginya. Bercorak-corak betul. Wah. Cakap Hawaii. Aduh, habis kasut-kasut aku ni. Tahu tak mahal. Imai betul lah. Ni apa pula ni tempat ni? Kolah apa ni? Assalamualaikum. Hei, kau buat apa kat dalam tu? Apa ni? Pergi dekat ni. Hai. Oh my God. Ya tadi tu Colin. Mak, ni lagi Gabriel. Bonda dengan Ayahanda tengok dia okey je. Tak ada apa pun yang kurang. Memang perangai dia tu tak elok. Yelah, ni mimpi apa ni? Balik awal. Kalau tak bukan susah Bonda nak blablabla. Kalau Tengku Imran tu kerja dekat Semarak Holding, separuh daripada hasil kita dapat dekat dia. Separuh Bonda. Okey. Sabar bang, sabar. Tapi aku minta dia sabarlah ni.
Dia ada locut kau deh. Oh, lucu juga itu dia. Lanjut. Abang tak tahan saya. Abang tak berani pergi. Abang tak berani.